Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Akram bin Muhammad Nazir daripada kelas Pendidikan Islam 3. InsyaAllah, hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua tentang kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Sebelum kita memulakan topik perbincangan kita pada hari ini, marilah kita mengenal apa itu perubahan pendidikan. Perubahan pendidikan merupakan suatu proses penambahbaikan atau pembaharuan yang berlaku dalam sistem pendidikan dari semasa ke semasa bagi menyesuaikan pendidikan dengan keperluan masyarakat, perkembangan teknologi dan tuntutan global. Dalam konteks Malaysia, perubahan pendidikan dapat dilihat melalui pelaksanaan dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan negara, memperkukuh kemahiran pelajar dan memastikan sistem pendidikan setanding dengan standard antarabangsa. Sebelum itu, marilah kita melihat contoh-contoh perubahan pendidikan semasa. Yang pertama, pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBD. Pentaksiran berasaskan sekolah merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan oleh guru bagi menilai tahap perkembangan dan penguasaan murid sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Berbeza dengan sistem pentaksiran tradisional yang lebih menumpukan kepada peperiksaan akhir, PBD menilai murid secara lebih menyeluruh, merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Melalui PBD, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dengan lebih awal untuk merancang intervensi atau latihan pengukuhan dan bimbingan yang sesuai untuk membantu meningkatkan pencapaian mereka. Contoh perubahan pendidikan semasa yang kedua di negara Malaysia adalah digitalisasi pendidikan. Penggunaan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan keberkesanan serta akses kepada pendidikan. Melalui digitalisasi pendidikan, pelbagai platform pembelajaran dalam talian, bahan pengajaran digital dan aplikasi pendidikan digunakan bagi menyokong proses pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Contohnya, guru boleh menggunakan video pembelajaran, kuis interaktif, pembelajaran berasaskan aplikasi serta sumber maklumat dalam talian untuk membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Contoh perubahan pendidikan semasa yang ketiga adalah pendidikan inklusif. Pendekatan pendidikan yang memberi peluang kepada semua murid, termasuk murid berkeperluan khas, untuk belajar bersama-sama dalam persekitaran kelas yang sama tanpa diskriminasi. Pendekatan ini bertujuan memastikan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti serta peluang pembelajaran yang adil. Melalui pendidikan inklusif, murid berkeperluan khas dapat berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan murid arus perdana sekaligus membantu perkembangan sosial, emosi, komunikasi mereka. Pada masa yang sama, murid lain juga dapat memupuk nilai empati, toleransi dan sikap saling menghormati terhadap kepelbagaian individu. Contoh perubahan pendidikan semasa yang keempat adalah penekanan kemahiran abad ke-21. Penekanan kemahiran abad ke-21 bertujuan untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai kemahiran yang relevan dengan keperluan dunia semasa. Antara kemahiran yang diberi penekanan ialah kemahiran berfikir secara kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 ini penting bagi memastikan pelajar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia yang pesat serta meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam bidang pendidikan dan pekerjaan pada masa hadapan.
Selepas kita mengenal apa itu perubahan pendidikan dan contoh-contoh perubahan pendidikan di negara kita, mari kita kenal apa itu mobiliti sosial pelajar. Mobiliti sosial pelajar merupakan perubahan kedudukan sosial atau ekonomi seseorang individu berbanding keluarga asalnya melalui pendidikan, pekerjaan atau peluang hidup yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan semasa, perubahan dasar teknologi, pendekatan, pembelajaran memberi kesan yang besar terhadap mobiliti sosial pelajar. Konsep ini menunjukkan bagaimana pendidikan boleh menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup seseorang uh, daripada kedudukan sosial yang lebih rendah kepada kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat kesan positif atau kesan baik perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan. Perubahan pendidikan seperti pengenalan teknologi, platform pembelajaran dalam talian serta dasar pendidikan yang lebih terbuka membolehkan pelajar daripada pelbagai latar belakang sosial dan ekonomi memperoleh peluang pendidikan yang lebih luas. Hal ini memberi kesan langsung kepada mobiliti sosial kerana murid yang sebelum ini menghadapi halangan geografi, ekonomi atau fizikal kini dapat belajar dengan lebih fleksibel. Akses yang lebih inklusif ini juga mengurangkan jurang pendidikan antara kumpulan pelajar yang berbeza latar belakang, sekaligus memberikan peluang yang lebih saksama untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Seterusnya, mari kita lihat kesan positif perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang kedua, iaitu pembangunan kemahiran abad ke-21. Sistem pendidikan pada masa kini semakin menekankan pembangunan kemahiran abad ke-21 bagi memastikan pelajar mampu menghadapi cabaran dunia yang semakin kompleks dan dinamik. Antara kemahiran utama yang diberi perhatian ialah pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi. Kemahiran pemikiran kritis membantu pelajar menganalisis maklumat secara mendalam, membuat keputusan yang rasional serta menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan. Selain itu, kemahiran kreativiti membolehkan pelajar menghasilkan idea baharu dan inovatif dalam pelbagai situasi pembelajaran. Kemahiran komunikasi pula penting bagi membolehkan pelajar menyampaikan idea dengan jelas serta berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, kemahiran kolaborasi membolehkan pelajar bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat bersama. Penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 ini dapat membantu pelajar menjadi individu yang lebih kompeten, berdaya saing dan bersedia menghadapi tuntutan dunia pekerjaan pada masa hadapan. Secara tidak langsung, penguasaan kemahiran ini juga dapat meningkatkan peluang mobiliti sosial pelajar kerana mereka mempunyai kelebihan dalam memperoleh peluang pendidikan dan kerjaya yang lebih baik. Seterusnya, mari kita lihat kesan positif perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang ketiga, iaitu peluang pendidikan yang lebih inklusif. Pendekatan pendidikan inklusif memberi peluang kepada semua pelajar termasuk murid berkeperluan khas untuk menerima pendidikan dalam persekitaran pembelajaran yang sama tanpa sebarang bentuk diskriminasi. Melalui pendekatan ini, setiap pelajar diberi hak dan peluang yang sama
untuk mengikuti proses pembelajaran serta mengembangkan potensi diri mereka secara optimum. Pendidikan inklusif juga menekankan kepelbagaian kebolehan dan latar belakang pelajar di mana guru perlu menyesuaikan kaedah pengajaran agar sesuai dengan keperluan setiap individu. Selain membantu murid berkeperluan khas menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial yang lebih luas, pendidikan inklusif turut memberi peluang kepada murid arus perdana untuk memahami kepelbagaian individu serta memupuk nilai empati, toleransi dan sikap saling menghormati. Dengan adanya peluang pendidikan yang lebih inklusif, semua pelajar dapat memperoleh akses kepada pendidikan yang berkualiti sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk mencapai kejayaan akademik dan memperbaiki kedudukan sosial pada masa hadapan. Untuk kesan positif perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang keempat ialah peningkatan akses kepada maklumat dan pengetahuan. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan membolehkan pelajar mengakses pelbagai sumber maklumat, bahan pembelajaran dan aktiviti interaktif secara cepat dan mudah. Murid boleh belajar mengikut rentak mereka sendiri dan mengulang kaji topik yang sukar, akses kepada maklumat yang luas dan menggalakkan pembelajaran kendiri, memperluas pemikiran mereka dan menyediakan asas untuk kejayaan akademik serta pembangunan kemahiran yang boleh meningkatkan kedudukan sosial mereka. Seterusnya, mari kita lihat cabaran atau kesan negatif perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar. Yang pertama adalah jurang digital. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada peranti teknologi dan capaian internet yang stabil. Jurang digital ini menyebabkan pelajar dari keluarga berpendapatan rendah ketinggalan dalam pembelajaran digital, mengurangkan peluang mereka untuk mengikuti kelas dalam talian, mengakses bahan pembelajaran dan mengembangkan kemahiran digital. Kekangan ini secara langsung boleh menjejaskan mobiliti sosial kerana pelajar kurang kemampuan berdepan risiko tercicir daripada peluang pendidikan yang mampu meningkatkan kedudukan sosial mereka. Cabaran perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang kedua adalah ketidaksamaan latar belakang sosioekonomi. Pelajar yang datang daripada keluarga dengan sumber kewangan yang lebih baik biasanya menerima sokongan tambahan seperti tuition, peranti teknologi, bimbingan pendidikan yang konsisten. Sebaliknya, pelajar dari keluarga yang kurang berkemampuan mungkin menghadapi kekangan dari segi kemudahan pembelajaran dan sokongan akademik. Perbezaan ini menyumbang kepada ketidaksamaan pencapaian akademik yang boleh menjejaskan peluang mobiliti sosial mereka dalam jangka masa panjang. Seterusnya, mari kita lihat cabaran perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang ketiga, iaitu penyesuaian guru dan pelajar terhadap perubahan sistem pendidikan. Perubahan berterusan dalam kurikulum, kaedah pentaksiran seperti pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBD dan penggunaan teknologi memerlukan guru dan pelajar menyesuaikan diri dengan cepat. Penyesuaian yang tidak lancar boleh menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Yang seterusnya memberi kesan negatif terhadap pencapaian pelajar. Hal ini boleh menjejaskan mobiliti sosial kerana
uh, kerana pelajar yang tidak menerima bimbingan atau sokongan yang cukup berisiko tercicir daripada sistem pendidikan mereka. Cabaran perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang keempat adalah risiko keciciran pelajar. Sekiranya perubahan pendidikan tidak disokong dengan kemudahan latihan guru yang mencukupi dan sokongan keluarga, sebahagian besar berisiko mengalami keciciran akademik. Keciciran ini bukan sahaja menjejaskan pencapaian akademik tetapi juga peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya meningkatkan taraf hidup. Risiko ini lebih ketara dalam kalangan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan yang mana jurang sosial semakin melebar akibat kekurangan akses pendidikan yang saksama. Setelah kita berbincang tentang kesan negatif atau cabaran perubahan pendidikan terhadap pelajar, mari kita lihat implikasi atau impak kesan perubahan pendidikan kepada mobiliti sosial pelajar. Yang pertama, keperluan penguasaan kemahiran digital. Perubahan pendidikan yang semakin berasaskan teknologi menyebabkan pelajar perlu menguasai kemahiran digital seperti penggunaan peranti, aplikasi pembelajaran dan pencarian maklumat secara dalam talian. Penguasaan kemahiran ini penting bagi memastikan pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan berkesan serta meningkatkan peluang mereka untuk bersaing dalam dunia pekerjaan pada masa hadapan. Seterusnya, mari kita lihat implikasi kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang kedua, iaitu kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Perubahan pesat dalam bidang pendidikan, teknologi dan dunia pekerjaan menuntut pelajar untuk sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran mereka dari semasa ke semasa. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin maju, ilmu yang dipelajari pada peringkat sekolah sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Oleh itu, konsep pembelajaran sepanjang hayat menjadi semakin penting bagi memastikan pelajar terus berusaha menambah pengetahuan, memperbaharui kemahiran serta menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Melalui amalan pembelajaran sepanjang hayat, pelajar dapat meningkatkan keupayaan diri untuk bersaing dalam pelbagai bidang serta membuka lebih banyak peluang pendidikan dan kerjaya. Secara tidak langsung, usaha berterusan untuk menimba ilmu ini dapat membantu pelajar meningkatkan kedudukan sosial dan taraf hidup mereka dalam masyarakat. Yang seterusnya, implikasi kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang ketiga, iaitu peranan institusi pendidikan dalam menyediakan peluang yang saksama. Institusi pendidikan seperti sekolah, kolej dan universiti memainkan peranan penting dalam memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang adil dan saksama. Pihak sekolah perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, inklusif serta menyokong perkembangan akademik dan sahsiah pelajar. Selain itu, penyediaan kemudahan pembelajaran yang mencukupi seperti bahan pengajaran, teknologi pendidikan dan program sokongan akademik juga
penting bagi membantu semua pelajar mengikuti proses pembelajaran dengan berkesan. Institusi pendidikan juga perlu memastikan tiada pelajar yang tercicir akibat faktor ekonomi, latar belakang sosial atau keupayaan pembelajaran yang berbeza. Dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar, jurang pendidikan dapat dikurangkan dan setiap individu berpeluang untuk mencapai kejayaan akademik. Hal ini seterusnya dapat menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial pelajar serta membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Seterusnya, mari kita lihat implikasi kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang keempat, iaitu kepentingan sokongan keluarga dan masyarakat. Sokongan daripada keluarga dan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu pelajar mencapai kejayaan dalam pendidikan. Keluarga merupakan institusi pertama yang mempengaruhi perkembangan sikap, nilai dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran. Ibu bapa yang memberikan galakan, bimbingan serta perhatian terhadap pendidikan anak-anak dapat meningkatkan minat dan kesungguhan pelajar untuk belajar dengan lebih baik. Apabila pelajar menerima sokongan yang menyeluruh daripada keluarga dan masyarakat, mereka lebih berkeyakinan untuk mencapai kecemerlangan akademik sekaligus meningkatkan peluang mobiliti sosial mereka pada masa hadapan. Untuk implikasi kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial pelajar yang kelima adalah pendidikan sebagai medium peningkatan taraf hidup. Pendidikan yang berkualiti memainkan peranan penting sebagai medium untuk meningkatkan taraf hidup seseorang individu melalui pendidikan. Pelajar dapat memperoleh ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi serta memasuki dunia pekerjaan yang lebih baik. Pencapaian akademik yang baik juga membuka peluang kepada pelajar untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpendapatan lebih tinggi. Secara tidak langsung, keadaan ini dapat membantu mereka memperbaiki taraf hidup serta meningkatkan kedudukan sosial dalam masyarakat. Oleh itu, pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai proses penyampaian ilmu, tetapi juga sebagai satu saluran penting dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi, kesimpulan untuk pembentangan saya pada hari ini, saya boleh simpulkan bahawa secara keseluruhannya, perubahan pendidikan semasa memberikan kesan yang signifikan terhadap mobiliti sosial pelajar sama ada dari segi peluang pembelajaran, pembangunan kemahiran mahupun akses kepada pendidikan yang lebih meluas. Perubahan ini dapat dilihat melalui pelaksanaan pelbagai pendekatan baharu dalam sistem pendidikan seperti penggunaan teknologi digital, penekanan terhadap kemahiran abad ke-21 serta pelaksanaan pendidikan yang lebih inklusif. Perkembangan ini secara tidak langsung membuka lebih banyak peluang kepada pelajar untuk meningkatkan potensi diri dan mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan. Selain itu, perubahan pendidikan juga memainkan peranan penting dalam menyediakan pelajar dengan pengetahuan,
kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dunia masa kini melalui pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualiti, pelajar berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi serta memperoleh pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan. Hal ini seterusnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup dan kehidupan dan kedudukan sosial mereka dalam masyarakat. Namun begitu, kejayaan perubahan pendidikan dalam meningkatkan mobiliti sosial pelajar bergantung kepada pelaksanaan yang adil, menyeluruh dan inklusif. Oleh itu, kerjasama antara pihak kerajaan, institusi pendidikan, guru, keluarga dan masyarakat amat penting bagi memastikan setiap pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama. Jika usaha ini dapat dilaksanakan dengan berkesan, pendidikan mampu menjadi alat yang sangat penting dalam membantu pelajar meningkatkan kedudukan sosial serta mencapai kualiti hidup yang lebih baik pada masa hadapan. Pembentangan saya pada hari ini telah sampai ke hujungnya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan ribuan penghargaan kepada para pendengar kerana sudi mendengar pembentangan saya pada hari ini. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.